ini saya akan berkongsi tajuk tazkirah ialah amalan yang ditekan di bulan Ramadan. Pertama, puasa dengan ikhlas. Menjaga adat puasa bukan sekadar menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menahan diri dari perkara yang membatalkan pahala puasa. Kedua, membaca dan tadabbur Al-Quran, mengambil iktibar daripada ayat-ayat Allah dan mengamalkannya. Ketiga, solat tarawih dan qiyamul lail, menghidupkan malam dengan ibadah dan doa. Keempat, bersedekah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW yang lebih dermawan di bulan Ramadan. Kelima, menjaga lisan dan hati. Elakkan gibah, mengumpat, fitnah dan perkara yang mengurangi pahala puasa. Itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Terima kasih.